Okey, sebelum kita mulakan eksplorasi malam ini, kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay guys, jangan kosongkan skrin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus gerakkan geng, come on. Takin, terima kasih. Kak Siti Nur, thank you kak. Mantap lah kak, thank you so much kak. Hai terus kak, sihat dan bahagia. Di depan tu macam ada mau keluar, biar nak keluar. Sekarang ni donat tak keluar ni. Mami kerja. Thank you Sol untuk train geng. Mami kerja, thank you so much. Wow. Kai terus Mami. Kai Geng, terus. saya letak donat tu untuk korang gerakkan, bukan untuk senyap geng. Sul. Saya letak donat tu yang mana tak boleh bagi give and heart tadi, tak boleh bagi kambing tadi, pukul apa tu tak boleh bagi. Inilah time dia. Kambing. Janganlah yang tadi pun orang sama, ni pun nak kena orang tu juga. Rasa kambing. Kat sana apa je ada hantunya? Hantu yang macam buka awak lah. Mana ada beza pun. Tanya pun tak tengok cermin. Tengoklah cermin. Ada katalog? Hantu apa ada. Ada katalog kan tu? Tengoklah muka tu, dah tahu dah. Kat sini ada hantu apa? Kau ingat ada katalog ke apa hantu ni? Rumah Merah kau ingat? Aduh. Kan ada beda. Thank you M. Enggak ada bedanya, Thank semuanya you. jin. Thank you so much. Hantunya enggak ada, yang ada jin. Aduh, terima kasih. Enggak ada beda. Hantu itu Thank perbuatan you so much, manusia. M. Sorry tak Yang nampak ada tadi itu M. jin Thank you so saja. much. Kai terus M. Bang MK, terima kasih bang. Tinggal lagi 4 je bang. Jalan geng. Donat jalan. Saya kat sini lah. Ingat geng, hantu tu asalnya tetap jin geng. Kita saja masyarakat Nusantara ni banyak hantu je. Kalau kita pergi ke Eropah, Kak Siti tu. hantu-hantu dia hantu-hantu dia smart. Dracula pakai smart. Dracula, patung-patung, dia takut tengok benda-benda situ. Dekat Nusantara aje macam-macam. Hantu kopek lah, hantu apalah. Hantu kopek aku tak faham tu seram kat mana tu. Kan, siapa yang cipta hantu kopek? Aku tak faham tu. Apa yang seram ya? Kena sembunyikan kopek dia seram ah. Kopek kot. Aku sebagai seorang lelaki aku suka. Siapa yang cipta tu? Aku tengah cari di mana keseraman tu. Tak ada. Sayang, terima kasih. Betul juga. Ya. Teringin betul aku nak jumpa hantu tu. Satu-satunya aku tak pernah jumpa dia. Teringin sangat aku nak jumpa dia. Macam mana siap kalau jumpa? Aku akan ukur berapa kepanjangan dia, ketinggian, kebesaran. Kita kira kau belakang. Ain, thank you. Aku auto bawa tali tape ni, aku akan ukur. Siut lah. Kan, tergamak orang cipta hantu tu. Apa sih ya? Ambil ukuran. Siva, thank you. Kuntilanak tu nampak seram kan. Kuntilanak, apa ni, langsui, nampak seram dia. Apa sih ya? Bohong-bohong public, betul bang. Saya tengah menipu orang bang. Sebab tu viewers tu tengah bagi kita orang gift bang. Kenapa? Tak mampu kan?
Mantap Ziva, thank you so much. Rahman, terima kasih. Jai, thank you Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Jai, thank you Jai. Waalaikumsalam Dila. Kita waalaikumsalam. So tadi Wanted dah masuk tadi geng. Pukul 10.30 dia masuk seorang, dia bawa 2 camp. Camp saya dengan camp Boss Wan. Tapi dia tak pergi jauh. Dia pergi dekat je, sampai bawah tu je. Tak boleh patah balik. Siva, terima kasih. Sebab tadi dia bawa solo tu. Saja nak suruh dia try solo. Sebab tu saya minta dia bawa satu camp. Kalau tak kan Mak Aim bawa saya punya camp. Siapa? Wanted bawa camp Boss Wan. So tadi kita bagi Wanted saja. Okay. Dengar Boss Wan kelakar viewers dia memang suka kena marah. Mama, terima kasih. Daripada dulu macam gitulah. Okey je. Siapa yang kenal dia okey je. Hati, terima kasih Hati. Thank you so much. Marah, terima kasih. Okey, pada yang tidak tahu tentang tempat ni. Tempat ni adalah bagi saya tempat yang unexpected. Saya tak pernah masuk tempat yang saya rasa macam pernah masuk. Exactly. Macam pernah. Boss Wan kat luar okey je. Ya, itu dia punya watak dalam life. Salam terang. Exactly macam saya pernah pergi tapi sebenarnya tak pernah. Antara betul-betul saya pergi tapi tak pernah lah aku. Saya tak pernah pergi sini geng. Tak pernah. Kalau kalau pernah saya mesti ingat punya. Ni tak pernah. Tapi saya boleh ingat sebiji adalah lain sikit. Macam apa tu? Tali merah dekat pokok. Patutnya saya nampak mungkin mimpi ataupun saya punya deja vu tu kat atas. Tapi saya nampak kat bawah. Tapi dia punya kejadian yang deja vu tu lebih kurang sama. Inilah tempatnya geng. Hantu ke tu? Tolong hantu. Bagilah awal. Tolong hantu. Bukan Bukan. Pokok lah pula. Sebiji ke tempat dia? Ya. Selepas tempat yang saya tegur hari tu. Yes, sebiji. Seakan-akan sama dengan apa yang saya ni. Kejap lagi. Torchlight ni pula. Bahan. Kejap. Siva, thank you. Okay, Donas tu jangan stop geng. Donas tu jangan stop. Saya percaya rata-rata dah pernah tengok tempat ni. Semangat bang, insyaAllah. Thank you Siva. Thank you support. Okay, anak-anak lepas ni minta duit. Anak-anak aku memang minta duit kat aku. Kau bukan anak aku. Misha, terima kasih. Plus, tempat ni dekat dengan rumah saya geng. Dekat. Dia tak adalah sangat dekat, tapi dekat lah. Sebelah-sebelah. Rumah saya belah sini. Rumah saya belah situ. Ni tempat ni belah situ rumah saya. Kira dekat jugalah. Waalaikumsalam. Sarah, terima kasih. Najwa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perak kan? Ya, betul. Mission, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap seram geng walaupun dah masuk ni kali mungkin keempat kot. Betul tak? Makat sebelah sini. Tak mau tunjuk. Saya tunjuk lah kat kesian dia bang. Tu rumah saya geng. Tu. Yang tu. Yang tu lah. Yang itu. Kesian dia orang kak. Kena tunjuk kak. Share geng, share. Aduh. Oh, tu rumah Syafiq. Ya, benar.
Berpecah ke? Tak. Bos kat belakang. Tak berpecah pun. Tempat ni dia one way in and out. Setakat yang saya tahu. Ni jalan keluar, ni jalan masuk. So susah sikit nak berpecah. Dah lah jalan dia kecil, sempit kat sini. Dia sebenarnya kalau 2 orang, 3 orang pun dah macam tak sesuai tempat ni. Naik Grab masuk 100 kena. Itu peak hour kak. Peak hour plus jauh daripada tempat itu kan. Beratus Kak Long kena naik Grab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman. Sorry geng batuk-batuk. Aduh, ubat tertinggal lah kat Melaka. Bukan ubat dia tertinggal kat Melaka, baju pun tinggal kat Melaka. Yang tahu-tahu je. Betul tak? Jira, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ada musang kat sini. Bau pandan. Nifah, terima kasih. Semalam tempat lain kan, Siva? Semalam Melaka. Yang ini Kuala Lumpur. Sebelah dia. Yang ini dengan tempat semalam, kalau tanya saya, dia punya aura tu lebih kurang. Cuma semalam tu rumah dan kat situ memang ada benda-benda yang jahat kan. Sebab tu yang dia punya aura tu sampai buat viewers boleh muntah dekat rumah, pening, mual tengok live saya. Rin, Waalaikumsalam. Sponge, Waalaikumsalam. Apa KL? Perak sebelah. Perak. Apa je yang tak tinggal? Itulah pasal. Habis nak laju-laju kan. Nak macam mana? Yang ini tempat ni saya kategorikan antara tempat yang explore yang paling terpelik lah. Pasal sejarah yang saya cerita kat korang tu. Geng, saya tak pernah pergi tempat yang saya tak pernah pergi, yang saya rasa macam pernah pergi. Inilah tempat dia, geng. Inilah tempat dia. Wih, malam tu sekarang saya dah rasa okey sikit. Malam tu rasa macam aku mati ke ni? Kan? Cerita sikit. Okey. First time saya pergi sini, masa masuk ni saya tak rasa apa-apa. Tak ada, sebab saya tak pernah pergi sini. Rasa seram tu ada. Sampai sini, first time kita masuk sampai sini, dekat depan tu kita dah nampak putih, betul? Selepas ada satu tempat tu, satu part tu macam bukit sikit, saya rasa macam aku pernah pergi ni. Pernah pergi ke tempat ni? Kalau betul tempat ni, depan tu mesti aku nampak ada mata. Nampak mata macam binatang. 2 biji mata, warna putih merah gitulah dia punya mata. Macam binatang punya mata, betul ada. Selepas nampak mata, aku nampak pokok yang macam apa tu? Ponti. Pokok macam ponti, tapi yang dalam saya punya deja vu tu, pokok tu berwarna putih semua. Tapi pokok yang dekat sini sebiji dia tak warna putih, dia warna pokok biasa. Selepas nampak pokok tu, nampak pula pokok yang dililit. Mari kita bersemangat, come on. Terkejut aku. Yang dililit oleh kain merah. Tapi kain merah dalam deja vu saya tu bukan kat situ, dia kat atas. Pokok tu tinggi. Tapi yang kita jumpa kain merah juga, tapi kita boleh nampak eye level. Dan sepanjang deja vu tu memang banyak. Saya cakap dekat korang masa tu kan, yang sepanjang ni kita akan nampak banyak apa benda nama tu? Gerbang. Malam tu saja, geng, kita nampak, saya tak tahu berapa banyak gerbang. Dan ada satu gerbang tu, lepas daripada gerbang tu, ni semua bersih. Dalam mungkin berapa meter je bersih. Sini sampai depan tu dia bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Sampai gerbang yang paling besar sekali. Magicnya, geng. Okay, sebenarnya saya ceritalah ending dia. Mungkin saya dah pernah terlepas kat orang. Ending dia dalam deja vu tu, habis depan saya nampak, selepas kita dekat gerbang besar tu, saya ke depan lagi dalam deja vu tau. Bukan ending yang malam tu. Sepatutnya selepas saya jumpa benda yang mata dua tu,
bila saya pandang dia, saya akan pengsan. Sebab tu saya tak nak pergi, geng. Saya akan pengsan dan saya terbangun. Sebab tu saya tak nak pergi. Apa tu? Waalaikumsalam. Sebab tu saya tak pergi. Saya patah balik. Malam tu. End up kita jumpa juga yang mata dua tu. Tapi cuma saya tak rasa apa. Bukan tak rasa apa-apa. Saya tak perasan. Apa depan ni? Siut lah, terkejut aku. Saya tak pingsan, cuma saya sakit kaki. Berat saja kaki tu. Okey, tak apa. Yang tu tak apa. Yang peliknya, second day kita datang, tak ada dah jalan bersih tu, tak ada dah gerbang, tak ada dah semua benda tu. Yang tinggal hanya kain merah tu saja. Waalaikumsalam. Yang tinggal hanya kain merah saja. Dia punya jalan tak sama dah macam yang first. Jalan still sama, keadaan tu tak sama dah. Tak ada jalan bersih, tak ada gerbang, tak ada pokok-pokok patah, tak ada. Tak ada dah. Itu peliknya. Sehari je kita dapat macam itu. Besok dah tak. Sebab kita bukannya hari ni pergi, besok tak pergi dah, lusa kita pergi, tak. Besok terus pergi kan, betul tak, geng? Besok terus pergi, geng. Masa tu terus pergi. Besok dah tak ada dah. Dah tak ada gerbang, dah tak ada macam biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Terima kasih, Ri. Geng, mana yang belum punch card, korang dah kena start punch card, geng, daripada sekarang. Walaupun dia start pukul 10 hari ni, yang wajib punch card tu. Tapi sekarang dah kena dah, geng, senang. Ayu, terima kasih. Donat gerakkan, geng, let's go, geng. Baru gerak 40 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam angin lalu. Mama, terima kasih. Syah, terima kasih. Angin lalu dan bau wangi. Sekarang tak ada dah. Ray, terima kasih, Ray. Sekarang tak ada dah. Ray, thank you so much. Kiri kanan ni tasik tau, geng. Ni tasik. Tasik mati. Sebelah sini pun tasik. Ni nampak. Hari tu masa kita explore dengan boy, dia kata dia nampak kepala dalam ni. Dalam view pun nampak. Dalam live pun nampak. Kepala orang. Seram siap. Ya. Okay. Dah nampak friend? Iyalah, kita tak fokus up friend. Dia depan ni memang tak ada, Syah. Dia tak banyak. Ada pun yang kecil-kecil dekat dalam. Tantas saya dah tak nampak kot, friend. Sapuan, terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu masa first day datang sini, kiri kanan banyak benda yang mengintai sampai kita nampak. Bukan saya saja nampak, korang pun nampak. Sekarang mungkin saya tak fokus kot. Ada kat sini pun dah nampak masa first. Kita nampak putih kat depan. Kita nampak kiri kanan ni. Kiri tak ada, kanan ni, belah kanan ni. Masa first day. Amelie, terima kasih. Cik Mun, terima kasih. La ilaha illallah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Donat gerakkan ni. Donat gerakkan. Tali pinggang saya nampak hari tu kat sini. Ekor dia masuk ke kiri, masuk ke kanan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. TV baik. Waalaikumsalam ini. Pelik dengan kawasan sekeliling jaga-jaga tiga timur. Muhammad Rasulullah. Geng, tap and share, jangan berhenti, geng. Tapping and share, jangan berhenti. Berapa share kita sekarang, geng? Berapa share kita sekarang?
Bapa saya kata, ayu. Hoi. Hei. Hei. Apa tadi? Wih. Salah tengok Geng, saya salah tengok ke tadi? Kiri. Ni celah ni. Kiri Mana? Assalamualaikum. Oi, baru lepas cakap. Baru lepas cakap, geng. Tadi ada satu macam benda putih dekat celah ni. Mana tadi? Celah mana ni? Celah ni Kiri. Ejen, terima kasih. Macam muka. Okay, tak apa. Biasanya nanti Syah akan bagi. Nanti saya tengok balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah rasa dah seram dia. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Betul lah ni. Woi. Wan. Aku dengar macam ada orang terjun. Dengar macam ada benda terjun ni. Dengar. Ikan pula. Besar sangat ikan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Dengar tadi, geng. Dia macam ada. Tapi tak silap aku, kita dah dengar juga Wan hari tu. Tapi hari tu siap ada menjerit lagi. Hari tu siap menjerit lagi. Bunyi terkejun, lepas tu menjerit. Kak Siti Nur, terima kasih. Biawak kot, tak tahu. Tak nampak. Tapi hari tu confirm lah, bukan. Siap menjerit lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Donat gerakkan, geng. Let's go. Ramai-ramai, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dengar. Kiki, terima kasih. Wan. Saya dapat rasakan vibe pelik ni. Jap. Sebab aku dengar ada macam bayi nangis. Bayi nangis? Kalau, terima kasih. Dengar. Okay. Ada 3,000, 2,000 orang baru masuk, geng. 2,000 orang baru masuk. Tolong pergi tekan leforin, geng. 2,000 orang baru masuk dalam live saya. Tolong tekan leforin. Bantu gerakkan kita punya donat, geng. Betul lah tu. Bunyi hujung-hujung masalahnya. Banyak dia, geng. Semua. Ramai, geng. Aduh, terima kasih. Ramai gotong saja. Sul, geng. Sul. Kalau berat ni kita patah balik ni. Yelah, terima kasih. Fik masih nampak friend ke? Belum nampak lagi. Dengar. Kak Long, thank you Kak Long. Belhazan, kau salam. Oi. Apa tu? Woi, apa tu? Bukan bunyi burung, kan? Bukan. Lainnya bunyi burung. Astaghfirullahaladzim. 2 kali bunyi tu. Sangat clear.
Wan. Wan, ni tak kelakar lah. 4 kali dah. Dengar. Kita lalu sini. Tu. Oh, berkocak ke? Berkocak tu. Kat situ berkocak dia. Tu, sana. Tak apa. Apa yang clear, Kiki? Bunyi ke? Nana, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bunyinya, itulah. Assalamualaikum. Siva, terima kasih. Kiki, terima kasih. Assalamualaikum. Geng, tap and share. Jangan lupa, geng. Tapping and share. Dan gerakkan kita punya tas di atas. Yang mana baru masuk. Jangan lupa untuk bagi salam. Jangan lupa untuk punch card dalam room ni. Terima kasih. Pusang. Alert. Zira, Rasa terima macam kasih, korang Zira. ada ekor ni. Zira, thank you so Macam much. korang ada yang ikut kat kakak. Oh, masa Gegak cakap tadi macam ada orang bercakap lah. Tahu tak dengar? Ada siapa-siapa dengar? Masa walkie-talkie bercakap, No user, kau salam. ada suara lain cakap. Kau salam, user. Katak ni pun. Muhammad, terima kasih. Mas Syafiq, Waalaikumsalam. Tap and share, geng. Tap and share. Cik Mun, Waalaikumsalam. Sorry, geng, yang saya tak nampak, yang bagi salam. Yang saya tak nampak, saya minta maaf. S, terima kasih S. Zila, terima kasih Zila. Assalamualaikum. Apa? Ni pokok ni. Wih, Macam ada benda meloncat. monyet ke? Bising ni. Tak ke? Nampak pokok ni. Wih, no user, terima kasih. Thank you, no user. No user, thank you, no user. Kali terus, ya, tenang, bahagia. Thank you so much. Lawa, siap gitu. Wow. 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 Apa tu? Apa tu? Assalamualaikum. Dengar. Siapa kalian? Mari. Dengan aku. No user, thank you so much. Wuih. No user, thank you. Ada suara? Ada suara ni. Ada suara ni. Jelas weh. Ni pasal ni. Ni di dalam ni. Assalamualaikum. Sekejap aku kecil api tengok. Dengar. Macam cakap kembali. Thank you, Nisa. Assalamualaikum. Ya. Aduh, seberang ni tak boleh lah kan pasal dia ni kan. Nisa, thank you so much. Dia macam memanggil pun ada. Dalam ni ada ke orang buat ritual? Saya tak pernah nampak lagi. Ini kali keempat kita masuk sini. Dalam ni tak ada. Kita tak pernah nampak. Kalau jumpa lagi mana-mana, jumpa Tak ada. barang-barang buat ritual ke tak ada lagi. Tak ada. Terima kasih. Mantap. Mari. Thank you so much. Kaya terus. Kejap Tukar tas. Bukan tukar. Saya
update donat. Siut lah. Dalam ni Wan. Allahumma salli ala Muhammad innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan aku cakap? Tadi jatuh. Ya. Ya. Tapi jatuh daripada mana? Atas ni. Wow! Cakap apa mari? Assalamualaikum. Syah, terima kasih Syah. Syafiq je, ya. Sekejap, saya pelik tau. Daripada awal depan sampai sekarang, Seko. Apa tu nama dia? Ni pun saya tak nampak. Okey. Nampak. Memang tak adalah hari ni. Nampak. Memang tak adalah kot. Nampak je ni. Spider. Oi! Oh, ada. Saya nampak. Maknanya memang tak banyak hari ni. Memang ada musim ke apa? Thank you kali terus. Biasanya kecil-kecil saya nampak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Geng, mana yang belum paskat, korang bantu paskat geng Assalamualaikum, siapa kalian? Memang lupa tak boleh cerit lah sini. Dekat depan sikit nanti aku cerit. Tapi terima kasih. Terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Panas hari ni. Terima kasih. Wan. Wih. Belakang ke depan? Tak, aku dengar belakang dengar macam depan. Wan? Apa tu? Liza, terima kasih. Tolong geng, tu. Tolong. Masalah, terima kasih. Waalaikumsalam. Mimar, Mama, thank you. Yang baru masuk jangan lupa untuk bagi salam, share, tapping dan juga punch card dan juga tas di atas. Ain, terima kasih Ain. Terima kasih. Thank you Waalaikumsalam Rasti. Zura, thank you so much. Ada orang lawan. Ampun. Tu. Oh, aduh. Orang explore apa? Mana ada orang tahu tempat ni? Tu lampu tu. Ya kot. Tu. Kena tegang lagi. Lampu tegang ni boleh explore je. Ke orang jom pergi jumpa. Jom. Boleh tanya tentang Aku dah nampak 2-3 lampu kat dalam. Tak tahulah boleh explore ke apa. ramai. Kita boleh explore tak dengar apa. Dua, sekurang-kurangnya aku dapat tadi dua torchlight. Laluan ni keluar satu, masuk pun satu. Kau tengok live. Ada lampu. Saya tengah tengok ni. Saya pun pelik.
ikut biasa cahaya ada cermin ke apa depan tu. Double check dulu. Okay, saya dah nampak spider dah, saya nampak dah. Ada kat sini. Assalamualaikum. Kita fokus ni dulu. Kat sini ada spider. Tempat Saya dah nampak, saya nampak. kita je yang tahu. Orang lain memang tak tahu. Betul. Apa yang tak buka. Yang explore yang tak pernah sampai tempat ni. Tak pernah sampai. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana dia? Tengah, weh apa dia tadi? Tahu. Assalamualaikum bang. Bukan. Mungkin daripada sungai sebelah kot. Ada perahu ke sampan ke. Tak ada pula. Kalau dia nak mancing kat sini, mesti ada jalan turun. Jalan turun tak ada ni. Bang. Sebab belah kiri bosan tu sungai tau. Korang nampak kan? Tadi lampu terang kan? Ke dia nampak kita dia tutup lampu hijau? Takkan mancing. Mancing tu mungkin tapi bukan kat sini mancing geng. Sebab jauh daripada sungai ni. Ni memang sungai sebelah ni. Tapi tak sesuai sini mancing. Bang. ML, terima kasih. Nampak jelas tadi ada lebih daripada satu torchlight, betul. Terang juga lampu dia tadi, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Bang, kita orang datang explore bang. Tak ada kacau-kacau kerja-kerja orang. Tiga lampu. Tak ada. Aku tengok, aku baca komen dia cakap tiga torchlight. Tak, dia patah balik ni Wan. Dia nampak lampu kita. Dia patah balik ni. Bang. Sebab tadi dengar suara kan geng? Dengar suara. Mana? Mana? Oh, tu kan aku cakap dia patah balik. Tu, ada kat depan. Tu. Tu. Dia patah balik, Aduh, Zain. Nampak. Ha? Ha? Okey. Nampak mahal lagi ni. Baik. Tutup lampu, buat apa? Jangan sangat Wan, hantu nak mentung takut. Kau tengok dia bang. Banyak bunyi. Tu lah. Kau hantu tu. Bang. Sampai tahu hantu takut nak mentung bang. Aduh, bang. Oh, datang sini ya, datang sini. Datang. Assalamualaikum bang. Okey, ni bukit yang saya cakap tu geng. Selepas bukit ni nampak dua biji mata macam binatang. Falcon tengok tanpa mengarah. Dia dalam live saya ni, dia larang mengarah, mengatur. Okey, orang. Ya, betul. Orang. Awak tak panskat dalam live. Orang lah geng. Hantu apa pakai torchlight? Yang tak panskat tu bukan. Okey. Dia panskat. 2 hari bulan ni memang straight kan. Memang straight. Yang panskat tu adalah viewer saya, yang tak panskat tu memang flat ni viewer. Wan. Dia belah lah Wan. Dia larang mengatur terus kan. Tak, dia ke sana. Wan, dia ke sana Wan. Mana? Dia ke sana. Apa jin lah tu Sat? Dia takut ni. Kalau kau takut, kau padam lampu. Bukan suluh lagi orang. Kalau kau nak menunggu lah. Tak ada apa. Bang, kalau abang takut, saya pun takut bang. Sudah, terima kasih. Bukan orang tu. Orang pakai torchlight. Mana ada jalan keluar masuk ni? Mana orang tu datang sih? Tak bagi salam pun dia. Assalamualaikum. Antara dua je geng. Mungkin orang betul. Apa? Tu, bagi salam. Dia jawab salam. Hai? Oi. Antara orang betul, memang kita nampak orang betul lah. Kan, nombor dua, dia ada buat sesuatu yang tak boleh orang tahu.
Kenapa dia caw? Kau tak buat salah. Tengok, tak ada dah. Mesti dia caw punya ke belakang. Tengok, tak ada. Nampak? Tak ada. Dah ilah. Bukan bang jemaah tu. Saya percaya orang, geng. Baru tanya tadi, geng ritual. Kita tengok macam mana. Kalau ada kita jumpa barang-barang yang tidak, yang macam barang ritual lah. Tapi geng, betul lah malam ni tak banyak spider. Tak banyak spider, geng, malam ni. Memang betul tak banyak. Sebab saya still nampak. Garam bersih tak? Biasa-biasa je bersih dia. Hari tu lagi bersih gila. Assalamualaikum. Tapi bukan sini yang bersih tu. Dalam bersih tu kat depan, nanti saya tunjuk orang. Bismillah. Tak banyak. Betul tak banyak? Ada, tapi tak banyak. Biasanya banyak ni. Sini. Oi. Kau gelak ke setan? Waalaikumsalam. Tak nampak lampu. Gelap besar tu. Itulah. Ada spider kecil. Where's your friend? Spider, where's your friend? Where's your friend? Oi, Wan. Shh. Nico, thank you so much. Dengar. Kak, terima kasih. Wan, aku dengar suara dia orang. Aku dengar suara dia orang. Tu, dengar. Ni, ni saya cakap. Kain merah tadi yang saya cerita. Eye level. Sampai sekarang ada. Assalamualaikum. Siapa yang berak dalam hutan ni? Busuk, siap, bau tai. Oi. Bang? Mau berak ke bang? Iwan, terima kasih Iwan. Tersenyap pula. Oi, apa tu? Oi, apa tu? Oi, suara hari tu. Geng, suara hari tu. Suara hari tu. Yang macam ritual tu. Tengok base kat Betul Tajim, tengok base. Aku tak sedap hati ni. Sekejap. Cantik tu macam mana? Buat kat seorang ni. Wan, ada dengar suara hari tu tak?